السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، إلى والدنا ولمعلمينا لذوي الحقوق علينا أجمعين، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم يكون من أهل الجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa surau, Al-Fadil Ayanda Syekh Hussein, Tuan Guru, para alim ulama, para asatidzah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita meninggikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk kita bertemu kembali pada malam ini untuk kita menyambung kembali perbincangan kita menggunakan kitab Idaman Penuntun pada menguraikan yang kusut yang dihimpun dan disusun oleh Tuan Guru kita, iaitulah Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu taala. Mudah-mudahan segala usaha dan juga amal yang kita lakukan pada hari ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang saleh. Allahumma amin. Dan tak dilupakan juga Fadil Ustaz Tariq Al. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masih lagi berada dalam perkara berkaitan dengan sunat-sunat wudu. Hari itu kita baca sampai pada perkara yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari itu sampai kha. Yang ke-7 kha. Ke surat Jawi 22. Ke surat 22. Kalau kita Rumi muka surat 9. Muka surat 9. Last sekali kita bincang itu iaitu kha disarut celah-celah janggut bagi orang lelaki jika ia lebat. Ini sunat. Sunat menyelat janggut, celah-celah janggut bagi orang yang janggut dia lebat. Demikian juga kedua-dua jambangnya yang lebat. Demikian juga orang yang jambang dia, bau dia tebal. Yang ni sunat. Mereka ni sunat. Jenis janggut tebal sunat, jenis jambang ataupun bau tebal sunat. Untuk mereka mencelah-celah, menyelati janggut mereka itu supaya ayak kena. Ada pun jenis janggut yang jarang bagi orang lelaki-lelaki macam saya ni. Janggut boleh. Maknanya janggut yang jarang. Apa makna jarang? Dhabir ulama saya sebut dah pertemuan kita yang lalu, iaitu kalau kita duduk menyembang dengan dia, kita duduk di hadapan dia, kalau kita tengok janggut dia tu, kita tengok rapat-rapat tak nampak isi kulit ni, tak nampak kulit. Tak nampak kulit dia. Tapi kalau kata main duduk dekat, boleh nampak lagi macam saya ni, nampaklah kulit. Ni maknanya tak terbaik. Kalau macam ni tak terbaik.
Kalau yang jenis tak tebal ni, dia jadi lagu mana? Iaitu kita dah sebut. Dan juga janggut orang yang jarang-jarang ni, dia wajib menyampaikan ayak itu pada kulit. Berbeza dengan orang yang janggut dia tebal, bau dia pun tebal, maka barulah jadi sunat untuk dia menyampaikan ayak kepada kulit muka dia. Kalau yang jenis tak berapa nak tebal ni, janggut tak berapa tebal, maka wajib menyampaikan ayak pada kulit. Begitu juga dan janggut yang lebat bagi orang perempuan ataupun khunsa. Orang perempuan, takdir Allah ada yang janggut pula lebat. Kan? Dia cukup naik pula, cukup naik pula. Kan? Jadi tak apalah. Orang perempuan ataupun khunsa, maka wajib juga diselati, dan mereka ini tidak lagi menjadi sunat. Tidaklah menjadi sunat, tetapi menjadi wajib supaya sampai ayak ke dalamnya, sampai kepada kulit. Pasal apa perempuan yang janggut dia tebal kena juga bagi sampai ayak? Sebab jarang-jarang. Bukan kadang-kadang. Ni jarang-jarang. Nak cari pun payah. Jadi orang yang dia an-nadir kal ma'dum. Benda yang pelik ni, yang jarang-jarang ni, dia dikira sebagai macam tak ada. Macam dikira sebagai macam tak ada. Maka orang perempuan yang janggutnya tebal, maka hendaklah dia wajib juga menyampaikan ayak kepada kulit muka dia. Sebab orang perempuan tidak diwajibkan kepadanya untuk simpan janggut. Maka kalau dia janggut tebal, dia kata sayanglah saya nak cukur janggut saya. Pasti saya kan perempuan cukur lah. Kalau saya tak cukur, saya simpan janggut ni, nampak macam suami saya. Dan suami saya pun suka main janggut saya. Dia kata pelik tu lagi. Jadi oleh kerana tak apalah kalau dia kata saya tak boleh, saya kena simpan janggut sebab suami saya tak bagi kerat. Suami saya kata kalau hang tak ada janggut, aku cari orang lain. Sampai tak tu lah. Maksudnya punyalah sayang suami dia tu kepada janggut si isteri. Ni pelik lah kan. Tapi katalah kalau benda tu berlaku semua, kalau berlaku semua pun tetap juga perempuan itu wajib menyampaikan ayak kepada kulit. Kerana bukanlah satu kewajipan kepada dia untuk simpan janggut tu. Baik. Iaitu dengan memasukkan jari di celah-celah dan di bawah janggut itu dengan jari kanan. Maksudnya bawah ni lah, masukkan ayak. Kerana kita selatkan dia supaya ayak masuk kena kepada kulit. Itu yang kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu. Amalan ni kita nak sambung lagi tuan-tuan, tak banyak dah. Kita nak bagi faham insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Dal. Yang ke-8 dal. Menggosok celah-celah jari. Ni, kita gosok celah-celah jari kita ni. Kedua tapak tangan, gosok. Celah-celah jari, gosok. Tapak tangan, gosok. Dan dua tapak kaki. Nak buat lagu mana? Dua tapak kaki pun kalau boleh bagi cantum untuk buat, bagi gosok juga dua tapak kaki. Saya berdiri ustaz, macam mana nak buat? Duduk. Kalau tak boleh maknanya berdiri macam biasalah, macam kita duduk tunjuk kaki tu lah. Sebelah atas, sebelah bawah gitu. Tapi yang bagusnya dia suruh kita buat tu biar dua tapak kaki tu cantum gitu. Kan? Macam mana nak buat ni, dapat ni sunat ni? Nak buat macam mana? Nak pergi dapat ni? Kena ambil wuduk secara duduk lah. Betul saya sebut dah pada teman yang lalu. Biasanya kalau negara-negara Arab ni memang ada kerusi untuk ambil wuduk. Di Masjidil Haram ke, Masjidil Nabawi ke, tempat ambil wuduk biasanya memang dia akan sediakan kerusi.
Orang Melayu kita kalau sediakan kerusi tu, dia pergi tengok atas tu. Kan? Pasal apa? Pasal dia rasa pelik. Dan bahkan kita pula rasa, apa yang payah ni? Dia ni lu buat apa? Tempat duduk ni susah lah. Tu kita. No? Sebab kita tak mengamalkan beberapa perkara. Cuba kita tengok kawan-kawan kita yang daripada luar negeri ni. No? Sahabat-sahabat kita daripada Pakistan. No? Sahabat-sahabat kita daripada mana lagi? Yang kuat mengamalkan sunnah ni, mereka akan ambil wuduk, mereka duduk dan macam-macam. Kalau kita perhati, kita kena perhati manusia ni. Bila kita pergi tempat-tempat orang, kita pergi tempat orang ramai, masyarakat pelbagai ni, kita kena observe. No? Kita buat observation, kita perhati. Oh, mereka ni macam ni, no? Oh, mereka ni macam ni, no? Macam kita di Taman Sedangi ni pun boleh lah nak buat observation. Sebab kita pun international. Kan, macam-macam. Boleh kita tengok kan. Oh, mereka macam ni. Oh, orang macam ni, macam ni. Mereka ambil wuduk macam ni. Mereka ada cara mereka. Yang tentunya lah kita ni ambil mengikut mazhab kita dan juga kita amalkan perkara-perkara yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka buat begitu. No? Gosok dengan tapak-tapak kaki sekali. Itu pun jika sampai air di celah-celah jari, maka sunat. Kalau kita basuh basuh kaki kita itu, basuh tangan, basuh kaki lah, no? Basuh kaki kita, basuh tangan kita, celah-celah ini, kalau kita boleh sampaikan air tu boleh masuk celah-celah jari, celah kaki dan sebagainya, maka dia jadi sunat. Sunat kita selat dia. Maka jika tidak sampai air, tapi kalau air tak sampai, kalau kita basuh air tu tak sampai, kadang-kadang tuan-tuan, qadarullah, Allah Ta'ala takdir kat kita. Dia bila main tua-tua ni, kadang-kadang tuan-tuan kita tengoklah, no? Kalau kita pergi belah-belah kampung tu, kuih tua macam-macam lah. Jari herot kot no, jari herot kot ni, dia bercantum kot no, dia bercelah kot ni. Dulu masa muda-muda tak jadi gitu pun. Tapi bila main tua-tua ni kan, tuan-tuan tengok yang agak-agak berumur sikit ni. Kan? Kaki dia kadang dia kaki macam-macam lah. Tentu memang Allah Ta'ala dah takdir lagu tu dah. Maknanya kalau dia pergi jurui basuh lagu tu saja, semata-mata jurui itu, kemungkinan besar untuk sampai ke celah-celah jari yang terpleot itu, no? Jari yang apa kebenaran nak sebut tentang ni kan. Jari mereka ni lah yang terkepak lah, terapa semua ni. Jadi kadang-kadang tak masuk air. Jadi kalau tak masuk air, jadi hukum dia tak jadi sunat dah lah. Maka jika tidak sampai air ke celah-celah, melainkan dengan digosok seperti jari rapat-rapat yang tiada boleh masuk air ke celah-celahnya, nescaya wajib digosok, bukan sunat lagi. Kalau dah maknanya dia sampai tahap dia dah tak kalau kita curah lagu tu saja dia tak masuk, tak kena air, maka wajib kepada kita untuk kita celah-celahkan dia, kita gosok-gosok di celahnya supaya air itu masuk kan. Yalah, manusia ni dia boleh berubah kan. Masa kita tua esok dia berubah, kadang-kadang tulang patah ke apa ke, ataupun kita accident ke ataupun bagaimanakah, dia boleh berubah fizikal kita ni, terbakar ke apa ke. Jadi menyebabkan berlaku keadaan-keadaan itu yang air tak boleh masuk kalau kita tak gosok dia. Maka ketika itu wajib menggosok untuk bagi sampai air ke anggota wuduk tersebut. Cara menggosok pada tangan. Macam mana kalau pada tangan? Pencahkan maknanya silangkan jari kanan kepada jari kiri yang sebelah atas atau sebaliknya, ikut sekolah. Yang pentingnya maknanya kita silangkan dia, no? Dan temukan tapak tangan dengan tapak. Ni tapak tangan dengan tapak. Macam tu lah. Macam yang Kementerian Kesihatan tu ajak cara-cara membasuh tangan tu.
Ada baru lekat kat kedai makan selalu. Betul lah, lebih kurang betul lah. Tu. Rupanya dalam fiqh pun dia jadi sunat buat lagu tu rupanya. No? Rupanya dia sunat. No? Pencakkan jari-jari kanan kepada jari kiri yang sebelah atas atau sebaliknya, tak apalah. Dan temukan tapak dengan tapak. Dan menggosok pada kaki, gunakan kelingking tangan kiri. Bila kita duduk, kaki pula kita masukkan kelingking tangan kiri ni. No? Pada kaki gunakan kelingking tangan kiri. Masuk celah kelingking jari kaki kanan dari sebelah bawah. Maknanya tapak kaki kita basuh dia sikit, masukkan dia daripada bawah. Kan? Masukkan daripada bawah. Tak perlulah setiap kali nak bubur tu basuh satu, basuh satu, basuh satu. Tahun depan mau boleh sembahyang. No? Jadi sekali lah jeluk air tu sekali, tu dah. No? Kerana apa? Ini untuk memastikan air kita tu sampai kepada celah-celah jari kita yang tak boleh nak sampai air tersebut. Itu cara dia, iaitu dengan kaki kanan kita gunakan kelingking jari tangan kita yang belah kiri. Masukkan dia, celah dia satu. Terus hingga selesai pada kelingking kaki kiri. Kaki kiri pun sama. Dari kaki kanan pun guna sama juga, kaki kiri pun sama juga. Kalau kita tak biasa buat, kita akan rasa macam pelik sikit lah. Kita akan rasa macam janggal lah sikit sebab kita tak biasa buat. No? Tapi lama-lama kita buat, boleh. Ustaz, kalau tak guna jari kelingking boleh tak Ustaz? Saya guna jari yang lain. Jari kelingking saya tu terkapit pintu. Jadi boleh tak guna jari lain? Boleh. Guna jari mana pun boleh, tak ada masalah. Kalau tak guna jari pun boleh. Guna benda lain. Guna batang kayu ke, kayu siwak ke. Kan, lepas tu gosok ugi pula kan. Lepas tu dia perisa dia macam-macam. No? Gunalah apa pun. No? Yang pentingnya bila kita buat itu maknanya terhasil. No? Terhasillah sunatnya. Iaitu dengan kita memasukkan air di celah-celah jari-jari kaki, jari-jari tangan dan sebagainya. No? Cuma yang sunnahnya maknanya gunakan dengan kelingking kiri. No? Kenapa kena guna hak belah kelingking kiri? Sebab yang pertama kelingking kiri ni dia paling halus. Kan? Dia paling halus. Yang keduanya kenapa guna kiri? Sebab kiri kita gunakan untuk membersihkan. Sebab kita kan nak gosok kaki, maknanya gosok kaki itu menggunakan jari, gunakan tangan belah kiri. Sama macam kita nak beristinja pun kita gunakan tangan kiri. Baik. Dal. Lepas tu zal. Memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu. Kemudian baru yang kiri. Dia kata apa? Menganan. Ni dalam bahasa Arab dia panggil apa dia? Tayamun. Tayamun ataupun tayammun. Bukan tayammum. Kalau mum tu hak tak ada ayak tu ataupun kita guna tanah. Kita guna tasyak tu tayammum. Ni tayammun. No? Mim nun. Daripada perkataan yamin lah. Yamin. Ashabul yamin. Geng-geng kanan. Kalau geng kiri, ashabus shimal. Ni yamin. Yamin ni makna kanan. Apa dia tayammun ataupun tayamun? Maknanya mengkanankan. Memulakan sesuatu dengan kanan. Ini ada sunnah. No? Makan tangan kanan, pakai baju tangan kanan, baju kanan dulu. No? Pakai seluar sarung kanan dulu. Kanan lah yang banyaknya. No? Berbeza dengan kita menanggalkan tangan dengan kiri lah. Ya, memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu. Kalau basuh tangan, kanan dulu. Kalau basuh kaki, kanan dulu. Pasti mau disebut dua saja. Awak tak sebut lain semua. Sebab
Yang disunatkan membasuh dengan memulakan yang kanan itu dua anggota ni saja. Iaitu membasuh tangan kanan, tangan sampai ke siku, dan membasuh kaki. Dua anggota ni saja yang ada mula kanan. Dia ada kanan kiri, basuh tangan sampai siku, dan juga basuh kaki. Habis tu hal lain Ustaz, tak ada kanan kiri ke? Basuh tangan yang pertama, sunat basuh dua-dua, serentak. Bukan basuh kanan dulu baru kiri. Tak. Basuh tangan yang pertama serentak. Lepas tu dia suruh kita kotor lah tu. Okey, itu satu. Kumuk. Kumuk tak bisa jumpa lagi dah orang pergi huruf kat kanan saja. Dia tahan pasal apa? Ada sunnah mengkanankan. Yang ni Imam Syafi'i kalau tengok pun rasa kagum. Tak pernah lagi orang buat kerja lagu tu. Duk pergi hirup belah kanan saja. Belah kiri pula. Kata pasal apa hang buat lagu ni? Saya memulakan yang kanan. Kesian ada. Tak ada. Cerita dia tak ada. Ambil wuduk ni dua anggota ni saja yang ada kanan kiri. Mengkanankan ketika basuh tangan kanan sampai ke siku dan ketika membasuh kaki. Basuh tangan yang pertama itu sunat, yang pertama itu sunat untuk kedua-duanya serentak. Berkumuk. Berkumuk memang satu mulut dia saja. Hidung pun jangan duduk. Kanan dulu, kiri pula. Hak tu nak hisap. Dan tutup pula tu. Boleh. Macam ada pengalaman lah. Tengok TV. Kan? Tak payah jaga tu. Hidung pun serentak. Begitu juga dengan basuh muka. Muka tak ada lagi lah duk pergi basuh separuh. Jangan buat lagu tu. Kan? Saya sunnah, saya berpegang dengan sunnah. Basuh muka pun kanan. Kanan dulu. Baru kiri pula. Kata pelik semua manusia macam ni. Tak ada. Itu dia kita sekalikan saja. Basuh kepala pun kita keseluruhan. Telinga pun sekali. Serentak. Jangan kita celup satu, celup dua. Ada tu budak sekolah rendah. Kan? Kita ada tengok budak kan. Satu, dua, tiga. Okey, belah kiri pula. Satu, dua, tiga. Siapa lah budak pasti. Baru nak mengaji, baru nak kenal. Yang sebenarnya serentak. Begitu. Yang ada kanan kiri ni iaitulah basuh tangan kanan dan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian barulah basuh yang kiri, yakni menganan. Makruh dilakukan sebaliknya. Makruh kiri dulu baru kanan. Memulakan dengan tangan atau kaki kiri. Demikian juga makruh dibasuh serentak. Makruh juga kalau basuh serentak. Basuh apa? Basuh dua anggota ni. Tangan sampai siku basuh serentak dua-dua. Dia buat macam latihan latihan kungfu. Dia masuk ayat alam bola kan. Dua-dua. Kan dia masuk dua-dua kan. Dan dia nak bagi dua-dua. Serentak dulu. Makruh. Basuh kaki dua-dua pun serentak juga. Makruh. Makruh. Buatlah satu-satu. Dia adalah kecuali dia terjun dalam air sekali serentak tu cerita lain. Ni cerita ambil wuduk satu-satu ni. Itu kalau mandi kolam ke apa tu, tak apalah kan kita terjun terus. Hak ni bukan cerita terjun terus ni. Hak ni cerita dia kita ambil wuduk satu-satu. Demikian juga makruh dibasuh serentak walaupun ia lebih senang kalau kita pergi kat sekolah, kita bubuh dua-dua tangan. Dia katakan lagi senang, walaupun itu adalah lebih senang. Kerana memandang kepada soal pokok. Soal pokok utama dia ialah asalnya membasuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah sebenarnya daripada membasuh satu demi satu. Asalnya begitu. Iaitu
Kalau sebab bukan semua orang ambil wuduk, boleh ambil wuduk di tempat yang air bertakung seperti kolam, seperti kolah. Surau kita ada kolah tak tahu? Surau kita ada kolah. Ha. Surau kita tak ada kolah. Ada paip satu. Jenuh nak rapatkan tangan. Kan jadi susah. Kita ambil satu-satu. Asalnya begitu. No? Kerana bukan semua orang asalnya senang untuk mengambil wuduk secara serentak pada mengambil berwuduk pada basuh tangan dan basuh kaki. Itu maksud dia. No? Dia kata, iaitu asalnya membasuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah. No? Kecuali kalau dia ambil di kolah. Itu asalnya kalau kata tempat tu tak ada kolah, dia hanya ada sumber air sedikit ataupun ada sumber paip saja, kan dia jadi susah. Kalau kita nak ambil serentak dua-dua tu, lebih senang dengan cara kita membasuh satu demi satu. Syekh kita letak tu ada nota kaki, footnote di situ. Nombor 1. Syekh kita kata apa? Pada pandangan saya, makruh diperbuat serentak ini pada orang yang boleh bertinggung atau mencangkung atau di tempat ia mengambil wuduk itu ada bendui atau bangku yang boleh dilakukan dengan duduk. Adapun jika tiada, boleh dengan sebab uzur, maka soal makruh tidak timbul lagi. Karena apa? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesukaran itu menghilangkan ataupun mendatangkan kepada kesenangan. Jadi pada pandangan Syekh kita ni, pandangan dia kata makruh kalau buat serentak ni, pada orang yang boleh, pada orang yang boleh apa dia? Boleh bertinggung, boleh mencangkung, boleh duduk lah pada tempat ambil wuduk tu. Berbeza dengan kalau orang itu uzur. Dia kata berbeza orang kalau keuzuran. Jadi dia agak sukar untuk nak mengambil wuduk satu-satu. Dia kata nak kena ambil dua-dua terus. Masukkan air dalam tangan dalam kolah terus. Senang. Kalau dia uzur, bila dia ada keuzuran, maka setiap benda yang makruh itu akan hilang. Benda yang makruh akan hilang kalau dia ada keuzuran. Okey? Itu pandangan Syekh kita. Tetapi pada anggota yang senang diperbuat serentak, seperti dua pipi, masuk muka lah, dua tapak tangan dan dua telinga, tiadalah dituntut mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri. Tak dituntut kita buat satu-satu, belah kanan dulu, lepas tu baru kiri. Tak dituntut kita buat lagu tu. Bahkan Syekh kita kata apa dia? Malahan sunat dilakukan berserentak itu. Bahkan sunat untuk kita buat serentak. Iaitu pada apa? Basuh tangan sampai siku dan juga basuh kaki. Kita buat satu-satu. Yang lain tu kita buat serentak. Baik. Ra. Dal, zal, ra. Yang ke ra diulang-ulang 3 kali basuh. Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Tathlith. Thalatha. Tathlith. Mentigakan. Maknanya diulangkan 3 kali basuh atau sapu tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau yang disapu. Maknanya setiap anggota wuduk yang sunat ataupun yang wajib, yang rukun, kita ulang 3 kali basuh. Itu adalah menjadi sunat. Meniga. Setengah orang sebut, setengah kita ada sebut meniga. Meniga. Maknanya 3 kali. Diulang 3 kali. Lepas basuh atau sapu yang wajib, tambah 2 kali lagi, jadilah 3 kali. Maknanya basuhan yang pertama, basuhan yang wajib.
Lepas dah buat hak wajib yang pertama itu, tambah lagi 2 kali. Barulah dia mendapat sunat, satu lagi sunat, iaitu tasdis, meniga. No? Meniga kan lah. 3 kali. Mengulang 3 kali. Nah, dan memadai berulang itu pada ayak lalu atau mengalir dengan 3 kali lalu. Dia kata cukuplah kalau memadailah dikira berulang itu pada ayak lalu ataupun pada ayak yang mengalir 3 kali lalu. Kalau kata paip, kita buka ayak paip tu, dia terjun, maknanya ayak tu dia panggil ayak lalu. Ataupun kita ambil di dalam kolam ataupun dalam sungai, ayak yang mengalir itu dikira ayak mengalir. So nak kira lagu mana 3 kali pada tempat yang ayak berlalu itu, maka dia tak perlu untuk kita celup ataupun kita basuh satu, okey, tarik balik tangan, 2, tarik balik tangan, 3, kan kita selalu buat gitu kan. Sebenarnya tak payah buat lagu tu pun. Kerana apa? Kerana ayak yang turun itu adalah ayak yang baru. Sentiasa dia turun tu adalah turun ayak yang baru. Maknanya dia main tu ayak mengalir, tu ayak yang datang itu adalah ayak yang baru. So kita tahan tangan kita kat bawah pancok tu, dia main turun ini pun dikira sebagai ayak baru. Cuma macam mana nak jadi sampai 3 kali, Ustaz? Cara dia ialah, kata ulama, dengan kita mentakdirkan dia kepada 3 kali basuhan. Iaitu ketika kita tak ada ayak tu turun, kita pun angkat dia 1, 2, 3. 3. Kita kira pun boleh, kita tak kira pun boleh. Kita takdirkan dia sebagai 3 kali basuh. Kita letak bawah pancung, ayak duduk turun tu. Ayak yang turun ni mengalir ni, hak bawah ni naik balik ke ataupun hak bawah dia berambut? Dia berjalan lah kan, dia lalupi lah. Maknanya hak ayak yang main ni, lepas turun hak ni, main pula hak lain kan. Lepas turun, main pula hak lain. Maknanya sentiasa ayak baru. Maknanya bila kita duduk dia, cuma kita nak tahu dia 3 kali tu macam mana, kita takdirkan dia. Takdir macam mana? Kita kira pun tak apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni ayak belum mengalir ni. Yang bagusnya sunat ialah kita menggosok. Kan? Ayak paip dulu, kita gosok dia. 1, 2, 3. Itu takdir dia. Kita takdirkan dia bahawa dia sudah 3 kali basuhan. Okey, lepas pada 3 kali basuhan, sudah. Jangan tambah lagi. Karena kalau lebih daripada 3 kali, maka dia jadi hukum dia makruh pula. Makruh. Memadai berulang itu pada ayak lalu atau mengalir dengan 3 kali, dan pada ayak yang tenang. Maknanya kita masukkan tangan kita dalam kolah tadi, ayak tenang, dia tak pergi mana, bukan ayak baru, dia memang duduk dalam tu. So macam mana nak bagi jadi 3 kali? Kita gerakkan dia 3 kali. 1, 2, 3. Kan? Kita masukkan tangan kita dalam kolam, jadi kita kocak dia, kocak. Budak-budak kan boleh dengar kocak-kocak ni, saya kira dia kecau mani budak tu terkejut. Kacau. Mana kita kocak dia. Ayak tu bagi berjalan pergi sana pergi sini, maka dia dikira sebagai ayak itu ayak yang baru lah. Ayak yang baru yang mendatang ataupun kena pada anggota tangan dan kaki kita. Okey. Dan pada ayak yang tenang dengan digerakkan 3 kali gerak, 3 kali gerak. Makruh dibuat lebih daripada 3 kali. 4 kali makruh. Tapi kalau kali pertama kita basuh kita rasa tak sempurna, macam tak apa nak kena, jam ni bawah jam tak kena. Kita pun basuh sekali lagi. Adakah basuh sekali lagi tu dikirakan basuhan kali kedua?
Tak. Kerana basuhan yang pertama itu tidak lagi tak sempurna. Maka apabila kita basuh tu walaupun nampak macam 2 kali basuh, tetapi kali yang kedua basuh itu baru sempurna, maka dia dikira sebagai satu. Maka kita tambah lagi 2, maka nampak seperti 4 kali basuhan, tetapi sebenarnya dia masih dikira sebagai 3. Kerana apa? Kerana basuhan yang pertama tidak sempurna. Faham tak? Kita basuh yang pertama tu, tengok-tengok lah bawah jam ni kita rasa tak kenalah kering. Maka kita berbasuh sekali lagi. Dah ada macam 2 kali basuh, tapi sebenarnya itu masih dikira sebagai basuhan pertama kerana ada anggota yang tidak sempurna kena air. No? Dan begitu juga makruh kalau kita ambil wuduk sekali atau 2. Sekali saja kita ambil wuduk sekali saja. No, ambil wuduk basuh muka sekali saja. No? Kecuali lah kalau dalam keadaan tertentu. Contohnya air tak banyak. Memang air ada banyak ni je. Dia tak boleh ambil wuduk banyak kali. Sebab apa? Kalau ambil wuduk banyak kali air, orang lain pun nak guna juga. Contohnya. Jadi dia kena ambil tu seminimum yang mungkin. Maka dengan basuhan sekali saja cukup memadai pada dia. Tidak makruh. Tetapi kalau air banyak, dibasuh sekali saja. Sekali lah. Awak basuh sekali saja. Sajalah. Sebab Nabi pun biasa ambil wuduk sekali saja. Nampak? Mereka pandai. Dia kan, dia pandai. Orang zaman ni kan dia baca hadis je, dia ikut dia. Sebab hadis Nabi buat macam ni. Dia kata, kan? Nabi buat tu kerana Nabi nak ajak kepada umat bahawa boleh ataupun sah kalau ambil wuduk hanya dengan sekali basuhan. Sah. Tetapi berapa hadis yang Nabi ambil wuduk, Nabi basuh sekali saja? Atau membasuh 2 kali saja? Ada, tapi sangat sedikit. Dibandingkan dengan Nabi ambil wuduk, diulang 3 kali. Taslis, 3 kali basuh, 3 kali. Maknanya, pada keadaan biasa, Nabi akan ambil wuduk 3 kali. Bukan 3 kali, 3 kali ulang. Taslis ni. No? Maknanya, sunat mengambil wuduk dengan meniga. Tetapi kalau kita dengan tidak ada apa-apa sebab, tak ada apa-apa pasal pun, kita kurangkan dia. No? Bukan sebab air tak banyak, bukan sebab kerana kita sakit tak boleh kena air banyak. Kemudian kita hanya ambil wuduk hanya dengan basuh sekali sahaja, maka jadi makruh. Jadi makruh. No? Kecuali kalau ada sebab dia macam sakit dan sebagainya, ataupun syekh kita sebut tadi ada ambil. Okey. Kecuali kerana waktu sudah suntuk. No? Dia nak sembahyang, tiba-tiba masa tu dah terlalu suntuk sangat dah. Dia tidur petang. Lepas sembahyang lohak dia tidur. Kemudiannya tidur pula dalam bilik aircon. Tengok-tengok kat luar rumah pula hujan. Kat rumah dia pula tak ada orang. Tinggal dia seorang. Lena tak ada apa dah. Kan? Baru balik kerja pula, dia lena. Alhamdulillah pukul 3 ni tidur saat aku dan aku ke 5 ya cik mayang. Tak ada siapa jaga-jaga, tengok-tengok belah maghrib ke rumah 7.35. Jaga-jaga 7.30. 5 minit lagi. Panggil dia berapa ni? Bangunlah, biasalah tidur petang-petang. Subuh dah tak. Kan? Tengok-tengok 7.30. Allah, aku tak bayar asap lagi. Kelan apa? Oleh kerana tak sembahyang asar lagi, maka dia kena segar. Dia pun bangkit dan duduk bangun-bangun tu, dia pun ambil wuduk. Dia kata kalau pulang 3 kali, dia buat tertib. Dia buat soleh pula waktu ni. Cerita dia lagi memang tak ada nak sembahyang. Habis basuh wuduk, basuh kaki, ambil wuduk, basuh kaki, adan. Tobat jadi lagu tu kalau dia ulang 3 kali kan. Masa tu suntuk. Dia pun ambil wuduk sekali saja. Basuh muka sekali dengan niat, tangan kanan sekali tangan kiri sekali, resap kepala sekali, basuh kaki sekali. Lepas tu dia pun angkat takbir sembahyang. Allahu Akbar, dia pun sembahyang.
Semayang sujud, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, angkat kepala, naik berdiri saya, Allahu Akbar, masuk maghrib. Maka dia dikira sembahyang fardu. Asal dia tu dikira sembahyang qadha ke ataupun sembahyang tunai. Dia dikira sebagai tunai. Pasal apa tunai? Pasal dia sempat mendapat satu rakaat di dalam waktu. Man adraka raka'atan faqad adraka as-salah. Siapa hak sembahyang dapat satu rakaat, maka dia kira sebagai sembahyang dia tu tunai. Esok di akhirat esok tunai lah, dapat tunai lah. Maknanya tak tanya apa. No? Tapi kalau dia duduk tengah sujud, tiba-tiba azan, dia kira dapat tak rakaat, dia dapat tak sembahyang tersebut, dia dikira sembahyang dia tu qadha. Walaupun masa angkat takbir tadi adaan tunai. Kerana apa? Kerana dia tidak mendapat satu rakaat di dalam waktu. Ya, tu penting dah. Tu jangan mayang lebat. Mayanglah awal sikit. Pukul 7. Kan? 7:35 minit dah sangatlah. Dah lah ambil wuduk 3 kali. Yang ni ceritalah kalau fardu takdir berlaku lah, keadaan kita terlena ke dan sebagainya. Bangkit-bangkit tu 5 minit lagi. Terus duduk buat soleh sangat. Ulang basuh sampai 3 kali dengan dengan berdoa apa semua. Saya ikut pandangan Imam Ghazali. Terus. Kalau Imam Ghazali tengok, dengan 4 minit lagi, 3 minit lagi, buat baca doa banyak-banyak. Saya ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali pun detik telinga, dia kata suruh ikut tu ni. Pasal masa nak habis. Aku main awal waktu, tak boleh ikut, main awal. Hujung juga. Ambil hak wajib semayang. At least dapatkan satu rakaat di dalam waktu, maka dia dikira semayang itu ada semayang yang fardu yang adaan. Bukan lagi qadha. Lepas tu saya nak kena niat qadha dah, dah masuk waktu dah, tengah rukuk, tengah sujud, tiba-tiba azan. Maka saya nak kena ubah pula niat dah. Tak payah ubah. Terus semayang macam biasa. Teruskan semayang macam biasa. Cuma dia dikira sebagai qadhaan lah. Semayang itu semayang qadha kerana dia tidak mendapat rakaat di dalam waktu. Baik. Ketika itu tidaklah dituntut diulang 3 kali. Maka nak beribadat pun kena cerdik. Kan? Nak ibadat pun kena cerdik. Macam orang semayang kat R&R lah tuan-tuan. Kan? Di semayang di R&R ni banyak hal tak cerdik daripada cerdik. Betul tak? Kita ni pergi semayang, katalah semayang di Maidin ke, semayang di Pasaraya ke, kita pergi IKEA ke, waktu maghrib tu tuan-tuan, masa adalah pendek. Dia pula mentang-mentang dia mengapai Quran lah sikit, dia pergi jadi imam. Angkat takbir Allah, baca tu dengan belagu semua, okey, tak apa lah, kita faham lah, okey lah. Dah maghrib, bila lagi nak tunjuk suara sedap? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Kita duduk tunggu, kita ambil wuduk lah. Orang dah semayang, kita duduk. Nak dengar dia ni nak baca inna ke kulhu. Sekali dia tarik Al-Qari'ah. Kita kata bodoh budak ni. Pasal apa? Buka pintu kat luar. 15 orang ni. Hak duk tunggu dalam surau nak semayang. Surau kecil kenik tu tak? Nak semayang tu pakai suh semua macam tu. Macam tu dia semayang. Punya duk rapat. Tu imam besar pun jadi halus. Balik mah. Sempit. Mai kat dia jadi imam, dia pergi baca. Tu dia Al-Qari'ah pula dah. Mai rakaat kedua Idzatul. Batu mai 3 tangan nak tunggu 3 rakaat tu, orang makan duduk tunggu, orang bagi macam-macam, kata apa benda dia ni. Tuan-tuan. Ramai dah buat kerja tak cerdik tu. Berlambuk. Di mana ni? Tempat-tempat tertentu lah. R&R, di surau, mall, apa sebagainya. Tempat-tempat itu orang ramai. Tok Soh duk buat macam kita seorangnya paling semayang di dunia. Kan?
No? Tuan-tuan biasa kenal kan? Ha, nak kata riak pun duduk dalam hati dia, kita pun tak tahu. Tapi dia paling semayang lah di dunia. Terpaling semayang di dunia. Jadi dia semayang tu lama sangat. Telan masa 15 minit 3 rakaat. Ya Karim. Kan? Dan masalahnya orang lain duduk tunggu dia. 15 orang lagi duduk di luar. Hak dalam surau tu pun ada lagi 20 orang duduk tunggu dia. Duduk pekat duduk. Bila dia nak habis? Habis bagi salam. Ingat kau dia nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah kat tangan. Tak. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la dia buat nak bertaubat dah suha waktu tu pula dah. Aduh, saya kalau jumpa lagu tu memang saya buang pihak. Saya jangan kenal aku. Kan? Itu tuan-tuan, pentingnya kita kena cerdik. Di dalam beribadat ni kita kena cerdik. Okey? Masuk dulu kan? Cukup lah. Antara kecerdikan kita pun tiawai. Ada hari ni pun lama pula ni. Boleh ni kah? Jadi lama juga kan? Okey pula. Berturut-turut mualah boleh tu sekali habis lagi. Dah pukul 9 atau lebih. Zai berturut-turut mualah. Ni benar ni pun saya nak sebut juga ni. Tabah. Iaitu setelah selesai membuat satu perkara, terus buat perkara yang berikutnya dengan tiada berselang masa yang lama. Ni sunat. Ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, lepas tangan kumuk, lepas kumuk basuh muka, lepas basuh muka tangan sampai siku. Dia turut. Okey, itu yang sunat dia. Tapi kalau dia tak mau buat lagu tu, katalah dia nak pergi mana? Nak pergi al-ustaz. Dia ambil wuduk di rumah. Yang pertama sekali ambil wuduk di rumah, basuh muka. Itu wuduk lillahi ta'ala, basuh muka ya. Dia naik kereta, dia berhenti kat Arin Al-Gurun, basuh tangan sampai siku. Punya tak ada ajar ni, Boleh tak boleh? Jawab dia boleh. Selama mana perjalanan dia tu dia tak kentut, tak buat perkara-perkara yang membatalkan wuduk, no problem. Di rumah dia basuh muka je. Aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dia pergi Arin Al-Gurun, baru basuh tangan sampai siku. Kita ingat kau dia nak pergi habis. Dah lagi. Dia terus sampai ke Penang, turun Penang, dia basuh kepala pula. Dia sapu kepala. Sampai rumah kawan dia. Tu tanah merah Penang tu, baru dia basuh kaki. Bagi nak buat ajar ni. Boleh tak boleh buat lagu tu? Boleh, sah. Selama mana sepanjang masa itu tidak membatal, dia tak batal, tidak ada masalah. Cuma sebanyak ulama dalam mazhab kita kata, kalau nak selang masa tu pun jangan sampai anggota wuduk yang pertama tu kering. Kalau kering dia jadi makruh. Ambil wuduk, basuh muka di rumah, pergi masjid Kilang Lama. Sampai Kilang Lama baru nak basuh tangan sampai siku, dah habis semua. Ataupun kita sekali lah kita kata nak basuh kaki di masjid. Ambil wuduk di rumah, tak basuh kaki lagi. Sampai masjid Kilang Lama, kaki masih anggota wuduk masih besar. Kalau kita naik kereta, naik motor, rasa dan lagi masih besar lagi. Kalau kata sampai masjid kering dah. Baju pun kering, semua kering dah. Lepas tu basuh kaki saya. Maka ketika itu makruh. Tetapi sah nak wuduk dia. Sah. Hatta sampai dia pergi ambil di Penang buat kerja lagu tu lah kan. Pun sah, tak ada masalah. Sengah masa dia tu, tak ada masalah. Tetapi kalau mazhab kita, kalau anggota wuduk itu sudah kering, maka hukumnya makruh. Baik. Ini mualat. Mualat maknanya berturut, lepas satu terus buat satu hal lain, terus hal lain. Dengan tiada berselang masa yang lama. Umpama telah selesai membasuh muka, tak lama sekira-kira belum kering air, basuh muka itu, terus membasuh tangan. Demikianlah seterusnya pada anggota yang lain sehingga akhir anggota wuduknya. Maksudnya dia lepas satu lagi, maknanya belum kering lagi anggota pertama,
dah basuh anggota yang kedua. Begitulah yang sebagusnya. Tapi kalau macam kita kata tadi, keadaan yang tadi jauh, baru ambil alim pula, jauh, baru ambil alim pula, juga sah, cuma makruh dalam mazhab kita. Dan demikian juga dilakukan antara basuh yang pertama dengan basuh yang kedua dan yang ketiga. Begitu juga basuh yang pertama, nak pergi basuh yang kedua pun serupa, basuh yang ketiga pun serupa. Dipaham daripada hukum berturut-turut itu sunat. Jadi hukum berturut mualak ni, hukum dia adalah sunat. Maka jika seseorang tidak mengerjakannya dengan berturut-turut, kalau dia saja tak pergi ikut turutan, berturut ni maknanya dia tak sengang masa, dia terus lepas satu terus buat, lepas satu terus buat. Seperti yang membasuh muka, kemudian berhenti beberapa lama, baru membasuh tangan dan seterusnya pada anggota yang lain, dengan niat sambung, hukumnya sah wuduknya selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti itu. Jadi kita fahamlah hukum dia adalah sunat. Tapi kalau dia berhenti lama antara satu tu, maka makruh. Khilaf dia ada hukum lah di kalangan para alim ulama ya tuan-tuan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, ada yang itu dia jadi khilaf. Bila dia jadi khilaf, ada amal ibadat yang kita buat yang lebih baik dalam kita buat ibadat itu tuan, kita khuruj anil khilaf. Kita keluar daripada perselisihan ulama. Yang tu paling bagus. Khuruj anil khilaf mustahab. Keluar daripada perselisihan ulama kata ni boleh, ulama ni kata tak boleh. Kita keluar daripada itu. Macam contoh masalah basuh kepala. Ada ulama kata cukup cuak saja. Ada ulama kata kena mesti satu tapak tangan. Ada ulama kata mesti kena sebahagian kepala. Ada ulama kata kena semua. So kita basuh semua. Itu khuruj anil khilaf. Kita basuh rambut kita sapu rambut keseluruhannya, maka semua mazhab kita dah termasuk. Kan? Hak secuek pun termasuk, hak sebahagian pun termasuk, hak setapak pun, tapak tangan pun masuk, hak semua kepala pun termasuk. Maknanya kita sudah keluar daripada khilaf. Ini sangat baik. Dan bagi orang yang nak tolong buat ibadat pada orang, maka dia dalam ibadat yang dia nak buat ibadat tersebut kepada orang lain, untuk orang lain, maka dia mesti kena buat ibadat tersebut keluar daripada khilaf. Tak faham? Contoh, tuan-tuan buat umrah. Tiba-tiba ada orang kata ni, mak oi, tolong buat azab umrah untuk maklum. Maklum tak boleh, maklum tak buat umrah lagi, maklum tak boleh pergi lah, maklum pun bedridden ni. Ada peratus dah untuk sihat balik dah. Tak ada peratus untuk masuk dalam ada. Memang tak ada chance dah lah nak sihat apa ni. Tak ada lah. Hang di kata nak pergi buat umrah no, bulan 2 bulan ni. Nak pergi itu maklum bagilah kat hang di sekarang, tolong buat kat maklum sama nak umrah dah. Boleh tak apa. Bila dia tolong buat umrah untuk orang, maka dia tu buat ibadat untuk orang. Faham tak? No? Dia buat ibadat untuk orang lah maksudnya. Jadi bila dia buat ibadat untuk orang, maka sepanjang dia buat ibadat itu, dia tidak boleh buat amal ibadat itu dengan halal balai. Dia mesti kena buat kerja ibadat dia tu mesti keluar daripada khilaf. Ni penting tuan-tuan kalau nak passing pada orang, nak buat umrah ke apa ke semua, pastikan orang tu dia reti. No? Bila kita ambil tanggungjawab nak buat umrah untuk orang, maka kita kena pastikan kita tidak buat perkara-perkara yang hak khilaf. Contohnya, antara satu tawaf ke satu tawaf, boleh tak kita berehat? Berhenti Ustaz? Boleh. Tawaf yang pertama, tawaf yang kedua, tawaf yang ketiga, kita orang tahu macam nak longgar dah, kaki nak keluar dah. Kita keluar, pergi berhenti Ustaz, rehat Ustaz. Kan? Kita keluar pergi berehat tepi Ustaz, minum air zam-zam semua dulu. Lepas tu kita masuk balik. Yang tu dah dikira sebagai tidak, maknanya tidak. Kalau ikut ni tak mualak lah.
No, makna dia tidak berterus-terusan. No? Sah tak? Sah. Sah, tak ada masalah. Tetapi kalau dia buat ibadat untuk orang, dia tak boleh buat kerja lagu tu. Dia kena keluar daripada khilaf. Dia kena buat sempurnakan ke-7 baru boleh dia berhenti rehat. Faham tak? Kalau dia buat sa'i pula, sa'i pun sama. Dia tak boleh 3 berhenti saat relax tu, lepas tu lagi baru sambung. Kalau dia buat ibadat untuk dia buat ibadat umrah untuk dia, tak apa. Tapi kalau dia buat ibadat untuk orang, dia ambil upah untuk orang, maka dia tak boleh buat kerja lagu tu. Tu berat sikit lah. Itu nama dia. Bila kita buat ibadat untuk diri kita, kita sebenarnya buat ibadat tu tak apa. Ikut suka kita lah. Kita nak basuh kaki dekat kulim, kita nak basuh muka di kulim, kita nak basuh kaki di pernah, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buat ibadat untuk orang, maka kita kena keluar daripada khilaf di dalam ibadat tersebut. Dia itulah, bila kita buat ibadat untuk orang, kita memang kena buat betul-betul. Dan kita kena bertanggungjawab dengan ibadat hak kita buat untuk orang tu. Jangan duk halah balas, jangan kira nak balas dia orang. No? Jangan. Sebab kita ada tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab kita mesti kena ibadat yang sempurna, dan ibadat itu tidak boleh ada benda-benda yang makruh, tidak boleh ada macam mana kita nak benda yang sempurna lah. Kita suruh orang hampir beli kat aku nasi kandang, kan? Apa dia ada dalam tu, mesti kena ada ayam buah, bendi, kena ada lah benda-benda kan. Tiba-tiba dia bagi kat kita, betul lah, memang dia bagi kat kita nasi kandang, buka-buka ayam separuh, buka-buka telur masin setengah, separuh lah, dia korek separuh. Kata ni apa hang bagi kat aku lagu ni? Kata tak, ni sempurna, ada ayam, ada apa semua. Guna apa hang makan separuh dah? Dah tak kira lah, yang penting ada dah semua. Tentang rasa guna. Begitulah kalau dalam kita buat ibadat pada orang pun lagu tu. Itu yang saya tak mau masuk lagi. Dia jadi lama. No? Baik tuan-tuan. Ini perkara pada ni berkaitan dengan hukum berturut lah, bermualah. Hukum berturut-turut itu sunat. Ialah pada orang yang tiada berpenyakit besiak. Betul tak tu? Kan kita masih di belakang lagi. Tak ya? Okey, dipaham daripada hukum itu sunat. Maka jika seseorang tidak mengerjakannya dengan berturut-turut seperti ia membasuh muka, kemudian berhenti beberapa lama baru membasuh tangan dan seterusnya pada anggota yang lain dengan niat sambung, hukumnya sah wuduknya selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti itu. Okey, betul tak tu? Hukum berturut-turut itu sunat. Ialah pada orang yang tiada berpenyakit besiak. Tadi orang kata, apa dia buasil tadi? Besiak. Besiak ni boleh besiak. Kencing tak lawas. Kencing tak berhenti. Salisal baul lah. Iaitu kencing tak boleh berhenti dah lah. Lus. Kan? Dia duduk keluar sikit tu. Dia panggil salisul baul. Maknanya kencing. Orang sebahagian dia panggil dedah. Kita panggil besiak. Macam-macam lah Orang hak macam ni, hak ada penyakit ni lah. Orang hak ada penyakit ni, depa tak boleh lepas buat satu rehat sat, lepas tu baru sambung, tak boleh. Depa kena direct. Depa kena direct. Maknanya ketika ambil wuduk, depa kena terus mualak satu sampai selesai. Dan daripada syarat dia lah, depa ni yang pertama sekali kena ambil wuduk ketika dah masuk azan, dah masuk waktu, baru boleh ambil wuduk. Macam kita orang normal, kita nak ambil wuduk sebelum masuk waktu, boleh, tak ada masalah. Itu lebih afdal, pahala lebih besar. Tetapi bagi mereka yang berpenyakit seperti ini, mereka tak boleh ambil wuduk awal. Mereka kena tunggu masuk waktu, baru mereka boleh ambil wuduk. Itu pun mereka kena lakukan pembersihan. Maknanya mereka kena bersihkan
Dia kena pakai sarung ke, pakai tisu ke, kena tutup ke, kena buatlah macam mana pun yang telah diajarkan. Kemudian barulah mereka boleh ambil uduk dan semayang segera. Boleh untuk mereka tunggu jamaah. Boleh mereka tunggu untuk jamaah, tunggu sebentar untuk berjamaah. Kalau semayang sendiri, maknanya kena tunggu azan, elok-elok dah azan, masuk waktu, kena bersihkan terlebih dahulu. Maknanya kalau dia jenis kecil besiang ni, dia kena bersihkan kemaluan dia, kemudian dia kena bubuhlah kapas ke apa, ikat zat dulu, tutup zat, bersihkan, kemudian baru ambil wuduk, kemudian terus sembahyang. Dia ada hukum dia ketat sikit lah kepada mereka ni. Atau perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit. Lain daripada haid yang disebut sahib darurah. Ini maknanya orang perempuan yang mustahadah ni lah, orang yang istihadah ni. Maknanya dia lebih daripada masa dia lah. Dia sentiasa keluar. Bukanlah keluar macam yang baik tu, jenuh mati terus lah lagu tu. Dia keluar macam kecil ni pun dia keluar sikit. Dia bukan keluar semua. Dia keluar, dia dah loose dah lah. Mereka ni dipanggil sebagai sahibud darurah, orang yang berada dalam keadaan darurat. Adapun sahibud darurah, wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut kerana mengurangkan banyaknya hadas yang keluar. Berkira dekat tu ada 3 lagi. Kita sambung nantilah insya-Allah. Nanti kita sambung pada pertemuan kita akan datang 9 lebih lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nak buka tanya soalan ke? Dah ke? Ya. Haji kena seorang. Apa untuk umrah? Kalau haji, kalau dia nak ambil badal haji, dia kena ambil seorang je lah. Dia bukan boleh buat 2-3 kali sekali musim. Tapi kalau umrah, dia boleh buat banyak kali. Boleh ramai. Tapi dia kena buat banyak kali ya. Dia bukan boleh sekali buat untuk 5 orang. Yang tu 3 in 1 punya kopi tak boleh. Kalau dia orang upah dia. Kalau untuk sekali buat untuk 10 orang, 5 orang, 3 orang duk, tak boleh. Tak sah. Dia kena buat satu untuk satu. Ya. Kalau 10 orang upah dia kena pergi buat apa 10 kali. Tak dah 10 kali tu dah, tapi boleh tahan lah. Keluar lutut lah juga. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung temuan kita akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا يا رحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.